lebih 90% daripada pembeli duit lama yang anda boleh lihat adalah scammer. No! God, please, no! No! Jadi hari ni saya nak bagi 3 ciri-ciri utama scammer. 3 ciri ni kalau ada, confirm mereka adalah scammer. Okay. First kali, ciri-ciri scammer ni mereka akan minta kita bayar ataupun minta kita bagi mereka razor card. Kalau ada perkataan razor card, sebut razor card saja, maksudnya mereka adalah scammer. Nombor 2, orang yang minta PM tepi ni. PM tepi, maksudnya kita punya posting atau sesiapa punya posting, penjual duit lama. Mereka masuk, mereka cakap mereka belilah dengan harga tinggi lah, mereka pembeli yang jujur lah, mereka minta PM tepi. Maksudnya mereka itu adalah scammer. Ciri nombor 3 yang kita boleh lihat jelas, scammer ni akan menawarkan harga yang tak masuk akal. Dia akan tawarkan barang yang tak ada harga dengan harga beribu-ribu ringgit. Kalau nak jual duit lama, pastikan jual pada pembeli duit lama yang berdaftar. Berdaftar atau berlesen lah. Ada kedai macam kita. Direct walk in ke kedai kita di Ulu Tiram, Johor Bahru. Ataupun kalau jauh, insyaAllah kita boleh COD. Bagi gambar dulu, nanti kita check, kita nilai. Kemudian kita akan uruskan